Bahan digital bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Syahmi Iskandar, Guru TVPSS 11-2. Bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasa pendidikan negara. Tahukah anda bahan digital menjadikan pendidikan di Malaysia terus berkembang selari dengan arus teknologi global. Bahan digital seperti e-buku, video interaktif, aplikasi pembelajaran dan platform pendidikan dalam talian bukan sahaja memudahkan proses pembelajaran, malah mengubah landscape pendidikan secara keseluruhan. Pernahkah anda terfikir, apakah yang menjadikan bahan digital penting dalam memperkasakan pendidikan negara? Bahan digital menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Kaedah ini membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran, meningkatkan minat murid, malah membantu mereka memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Meningkatkan kebolehcapaian dan pembelajaran fleksibel. Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang kepada aksesibiliti pendidikan yang lebih luas serta kaedah pembelajaran yang lebih fleksibel. Dengan adanya platform pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom dan Microsoft Teams, murid kini boleh mengakses bahan pembelajaran di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Meningkatkan kualiti pembelajaran. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi seperti bahan pembelajaran interaktif, platform e-pembelajaran dan kecerdasan buatan AI telah membawa transformasi besar dalam cara murid memperoleh ilmu. Dengan adanya sumber pembelajaran yang lebih pelbagai dan inovatif, murid dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam dan efektif. Pembelajaran kendiri sangat penting dalam membentuk individu yang proaktif, kreatif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pesat dalam dunia teknologi. Murid dapat mengambil inisiatif dalam menimba ilmu secara autonomi. Bahan digital menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Selain daripada memainkan peranan penting dalam perkembangan murid sekolah, bahan digital juga mampu meningkatkan profesionalisme serta mengurangkan jurang pengetahuan antara generasi. Walaupun bahan digital menawarkan banyak kelebihan, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk memastikan pembelajaran sepanjang hayat dapat dijalankan dengan berkesan, seperti jurang digital bagi murid terutama luar bandar, keselamatan cyber serta risiko ketagihan skrin dalam kalangan murid. Dengan sokongan bersepadu daripada kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat, bahan digital akan terus menjadi pemangkin kepada generasi yang berdaya saing, inovatif dan sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang dinamis. Bahan digital memperkasa pendidikan negara. Sekian Syahmi Iskandar, TVPSS 11-2.